Sini nampak kilat, sini nampak putih sikit bang. Inilah finishing. Okey, hari ini kita tengok satu lagi produk polish compound, itulah Fury 3.0. Inilah episod yang sambung selepas polishing bang. Inilah finishing compound. Okey, kenapa kita nak buat finishing bang? Memang polishing sudah kurangkan shock mark. Okey, betul tak? Shock mark sudah tak ada. Tapi spun dengan compound, dia akan buat apa bang? Mouring mark. Apa itu mouring? Mouring yang cala yang lagi halus. Okey, daripada shock mark. Okey, kadang-kadang shock mark jadi kurang. Itu pun panggil mouring. Okey, inilah kena pakai Fury 3.0, kita panggil finishing. Dia bukan sahaja hilangkan mouring, tapi dia tambah gloss, detail dekat cat juga bang. Okey, jom. Apa kita nak match dengan compound ini bang? Ini pad dia bang, finishing pad. Jom kita tengok job dia macam mana bang. Okey, sebelum I start, kita tengok ini sudah dua tempat sudah hilang shock mark. Okey, tapi ada mark sikit-sikit lagi yang kecil-kecil halus-halus. Dengan apa? Dengan dia punya permukaan macam kasar. Itu panggil details kurang. Okey, left dengan right sama. Nanti I pun akan buat dekat sini. Okey, jom kita tengoklah sekarang. Tak banyak-banyak, compound letak je bang. Okey, lepas tu jalan dengan DA Cyclone 21 mm. Okey, samalah cara kita. Buka compound dulu, speed rendah, satu, buka. Okey, jom kita jalan. Estimate tempat nak kita jalan, baru tambahkan speed. Lepas tu kita tembak air, okey, untuk bersihkan compound. Kita checking macam mana ni. Okey bang, sudah layan pakai 3.0 kan. Sini nampak kilat, halus. Sini nampak putih sikit bang, dasar dekat permukaan. Inilah finishing. Okey, kita pakailah paint cleaner bang. Ini sangat penting bang. Tembak dekat kain. Okey, kita lap. Lap lagi bang, pakai paint cleaner. Tengok celah bang, satu pun tak ada. Celah satu pun tak ada. Okey, paint cleaner sudah masuk ni. Cantik. Okey kan. Yang ori permukaan macam kasar. Okey, inilah finishing anti rain. Thank you boss.